Nak minta tolong framing yang tadi tu dah okey dah. Cuma nak bagi dia luas sikit lah. PM? Wah, PM dia tu. Oh lah. Assalamualaikum Datuk Sri. Apa khabar? Nak tanya soalan sikit boleh tak? Rida Iskandar Al-Haziq. Kak, ni okey ke nak bagi luas sikit lagi? Boleh zoom out sikit tak? Zoom out sikit. Zoom out sikit, take down sikit. Lagi. Take down sikit. Dah. Okey. Okey, alright, cun dah. Okey, cantik. Hello, kita tengah roll montage boleh standby anytime. Okey. Warga asing tidak dibenar beli minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram mulai 1 Mac depan. Keyword Q Parlimen bang. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita tengah hari bersama saya Iskandar Haziq. KPDN akan mewartakan larangan pembelian minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram dalam kalangan warga asing. Rinciannya bersama Siti Nur Atika Ismail. Q Parlimen. Atika, teruskan. Menteri KPDN Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, bermula 1 Mac depan, warga asing tidak dibenar membeli minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram. Kementerian itu akan mewartakan larangan berkenaan menerusi peruntukan peraturan kawalan bekalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Pelaksanaan larangan tersebut akan diperkasa menerusi penggunaan aplikasi Sistem Skim Penstabilan Harga Minyak Masak e-KOS. Ia merekodkan transaksi penjualan dan pembelian secara digital di sepanjang rantaian pengagihan sehingga ke pengguna akhir. Adanya aplikasi mobile e-KOS yang merekodkan data pembelian ini, maka kita boleh untuk melaksanakan larangan tersebut secara kuat kuasa undang-undang. Q Parlimen. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman mengenai keberkesanan e-KOS dalam pengagihan minyak masak paket bersubsidi dalam waktu pertanyaan menteri. Turut dibangkitkan pengenalan pelan insurans dan takaful perubatan dan kesihatan asas MHIT Asas. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan masih berbincang dengan kumpulan wang simpanan pekerja KDBSP mengenai kesesuaian membenarkan pencarum menggunakan dana persaraannya untuk membayar pelan insurans tersebut. Jelas beliau, sikap dan kerjasama waris menjadi punca utama yang melambatkan proses tuntutan harta berkenaan. Absal. Banyaknya adalah berkenaan dengan waris. Kelewatan tindakan waris untuk membuat tuntutan harta pusaka atas faktor-faktor kesibukan masa sampai ada kematian yang berlapis dan juga pembagian harta pusaka jadi tambah rumit bagi sukar untuk diselesaikan. Kemudian ada juga perbalahan, tak ada kesepakatan di kalangan waris siapa yang patut uruskan ataupun mewarisi harta pusaka si mati. Ataupun juga sebab tak ada kerjasama di kalangan waris si mati untuk isi borang persetujuan atau hadir dalam perbicaraan. Q Parlimen. Sekian laporan itu mengakhiri litan langsung dari Parlimen. Lebih perkembangan dalam berita tengah hari, kita terus saja bersama dengan Iskandar di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Is.